Hai, Assalamualaikum. Baik, dekat belakang saya ada satu lagi rumah untuk saya review. Rumah ini bertempat di Bukit Kapar, Selangor. Rumah ini berukuran 25 kaki x 42 kaki. Berkeluasan 974 kaki persegi. Mempunyai 3 bilik dan juga 2 bilik air serta 1 stor. Jom kita mulakan. Baik, bila kita ke depan sini, kita akan nampak bahagian teras dahulu. Teras ini berukuran 6 kaki x 10 kaki. Baik, bila kita masuk, kita akan nampak bahagian living area dahulu. Living area ini berukuran 24 kaki x 14 kaki. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda bilik-bilik ini. Baik, ini adalah bilik yang pertama. Bilik ini berukuran 10 kaki x 11 kaki. Seterusnya adalah tandas. Ini adalah tandas yang pertama. Tandas ini berukuran 4 kaki x 7 kaki. Baik, seterusnya adalah bilik nombor 2. Bilik nombor 2 ini berukuran sama sahaja 10 kaki x 11 kaki. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda bilik nombor 3. Jom. Ini adalah bilik nombor 3. Bilik ini sama sahaja 10 kaki x 11 kaki. Baiklah, seterusnya adalah stor. Stor ini berukuran 8 kaki x 8 kaki. Baik, ini adalah bahagian dapur. Dapur ini berukuran 14 kaki x 10 kaki. Baik, di bahagian dapur kita ada satu tandas. Tandas ini berukuran 4 kaki x 6 kaki. Kepada anda di luar sana yang ingin membeli rumah, bolehlah cari kami di Facebook, TikTok dan juga YouTube. Follow kami di semua platform dan jangan lupa WhatsApp di nombor yang kita ada. Itu sahaja video untuk kali ini. Jumpa lagi next video.